kalau Abang cek sekarang pun memang tak jumpa dah bang. Sebab Gina tu ada dekat dalam tangan Cik Emma. Dah agak dah. Perempuan tu punya kerja lah kan. Dia tak ada hak nak sentuh barang abang lah. Abang cakap lah apa abang nak cakap bang. Dia ambil Gina tu sebab dia nak sangat tahu kebenaran kehidupan dia. Lagi-lagi peristiwa hitam yang dia sendiri pun tak tahu. Bang, sekurang-kurangnya Cik Emma, dia baca Gina tu satu persatu. Page by page. Tak macam abang. Baca Gina sekerat-sekerat. Lepas tu pandai-pandai buat conclusion sendiri. Abang rasa adil ke bang abang buat dekat Cik Emma macam ni? So, nasihat Kak Syu, kalau abang memang teringin sangat nak tahu jurnal tu, abang pergi jumpa Cik Emma. Abang minta dengan dia. Abang boleh sempat baca depan dia. Lepas abang dah baca, tiba-tiba terbuka lah hati abang tu nak minta maaf depan Cik Emma. Sempat lagi. Berdosa bang. Buat mak kandung abang macam tu. Abang fitnah dia. Abang tuduh dia macam-macam. Dia tu ibu kandung abang tau. Ibu yang lahirkan abang sampai abang boleh jadi besar panjang macam ni. Abang boleh bernafas sampai hari ni. Fikirlah bang apa yang Kak Syu cakap ni. Dah lah, Kak Syu nak masuk bilik adik. Kak Syu nak kemas.